Hello, bersama saya lagi Chef Andri Hadi di Dapur Power Nutri. Tetamu istimewa hari ini bergelar Raja. Raja Siong bukan, Raja Kapur pun bukan, Raja Lawak. Angah Raja Lawak. Yes. Ku tanam selasih, ku siramkan di hujung halaman. Buka mulut sikit, Chef. Halaman mana ni? Dalam dapur ni. Halaman rumah aku lah, Chef. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Chef. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nak bercerita dengan penonton dan sebenarnya sebelum Angah tiba di Dapur Power Nutri dia dah call saya. Siap boleh order lagi. Chef, tolong sediakan bahan ni, tolong sediakan bahan ni, tolong sediakan bahan ni. Pasal dia chef selebriti, dia tak ada masak, dia main order aja. Pasal dia pakai nama buat buku aja. Angah Raja Lawak memang. Apa kata? Adik-adik semua, jom kita ke pantry mengambil barang yang telah saya pun sediakan. Bunga kantan ada. Bunga kantan ada, halia merah, halia ada, bawang putih. Pandan. Saya rasa timun ni kurang, Chef. Timun kurang Timun kurang. tak cukup lagi satu? Tak cukup. Tengok saiz makan, Chef. Okey, ambil lagi satu. Alright. Aduh, Angah. Kembali kita bersama Angah Raja Lawak. Kita akan masak nasi kerabu style Chef Cilik. Ikan merah. Alright. Red snapper. Kita perapkan dulu ikan merah ni. Okey. Bersama lada sulang. Alright. Ya. Sedikit garam. Okey, secubit lah. Nampak orang bujak kopi, nampak. Lepas tu kita sagat. Baik, buat saya buat, Chef. Boleh, saya silakan. Okey. Senang kerja saya hari ni kan. Semua dia nak tolong saya buat. Biasalah, Chef, kita ni benda. Sabar atas ikan bukan atas tray kan. Yang tu bolehlah letak kat sana dulu. Alright. Masak nasi dulu, rice cooker. Okey, so air sukatan tu? Air sukatan, bisa kata kalau beras bermasti ni satu cawan, kita letak 2 cawan air. Blend. Nak kisarkan daun pandan ni. Nak bagi berwarna pada nasi kita ni. Saya pernah buat ni. Sikit je, kita nak ambil jus sikit je. Sebab tu saya tak bagi habis air tu. Tuan dalam nasi ni. Dan secubit garam. Ting. Berapa parut? Lebih kurang 3 sudu besar. Saya nak sangai ni, goreng tanpa minyak. Apa cerita? Sorry. Lepas tu, bawang putih tu pun cincang halus. Habis pisau aku. Nampak? Nampak? Okey, yogurt. Masuk dia, betul. Alright. Aku nak cakap dia. Okey, 2 sudu besar. Okey, lepas tu tolong hancurkan ketumbar ni. Alright. Okey, sikit nak pakai. 1 sudu besar saja. Alright. Okey, kacau ambil 1 sudu teh lebih kurang. Secubit garam. Kena bau dulu. Alright. Okey, dan lada putih. Okey dah. Teruskan kacau. Kacau. Lagi dah. Black pepper. Right. Kacau. Okey, setelah itu kita tengok ikan kita. Wah, terkejut wap keluar terus macam tu. Serai, okey. Kurang 1 batang. Okey. Sini, Angah potong sini je. Okey. Alright. Kalau potong, perlu kasih sayang. Okey, Chef. Siap, Chef. Okey. Okey. Itu. Tarik juga. Tak apa, saya buat. Okey. Saya buat, Chef. Baik. Okey. Daun limau purut, lebih kurang 3 keping. Settle, Chef. Bunga kantan, lebih kurang 2 inci. Saya favourite ni kalau masak asam pedas pakai ni. Memang favourite. Memang beraroma dan berperisa. Ikan pun dah masak, nasi pun dah masak. Apa kita letak atas pinggan, kita plating, lepas tu kita boleh terus menjamu selera. Apa kata saya memberi penghormatan pada Angah untuk buat plating kali ni. Okey, adik-adik. Ya. Okey. Cara ambil nasi pun jangan terlalu kasar, Dia lembut macam hati wanita nasi ni. Boleh, Boleh, Chef. Okey. No worry. Dia memang gitu, Chef. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang cantik kan? Alright. Saya kat dia, Okey, saya. Lepas tu kelapa. Alright. Baik, inilah hidangan kami pada hari ini.
Kepada semua minat cili, terus menyaksikan, menonton Chef Cili kerana ini adalah satu seni yang telah dididik daripada kecil dan akan menjadikan satu career profesional untuk anda apabila anda besar lagi. Terima kasih, Angah. Okey, Chef. Alright, Chef. Nanti kita berjumpa lagi. Okey, nanti jangan pergi dulu. Kepada penonton, jangan ke mana-mana. Cabaran seterusnya akan datang. Yes! Puff! Puff! Terpias.